Orang tak akan sanggup berjihad kalau tak ada iman. Sebab itu Allah gabung iman, hijrah, jihad. Dia mesti tally tiga ni. Orang tak akan jihad kalau tak ada iman. Ada orang kita tengok muka, saya berani berjihad, saya berjihad, saya apa jadi-jadilah saya berjihad. Engkau kata nak berjihad, kena kecam posting dah tak tahan, delete posting, la ilaha illallah, terus lock profile. Lagi mau kata mau jihad, berhadapan dengan netizen pun kau tak berani, lock profile, off comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Allahumma ja'al Muharram aman khairan lana nazidu fihi minal amali salih wa nutahhiru fihi qulubana minal ghafli wal zalal wa nuqawwimu khutana ala tariqi ridhaka wal halal. Ya Allah, jadikanlah Muharram 1448 ini sebagai tahun terbaik untuk kami menambahkan amal, menyucikan hati dari segala yang lalai dan khilaf yang kekal, meluruskan langkah kami menuju jalan yang engkau redha dan halal. Sabitna fit taqwa wahfaz ahlana wa awtanana wa barik lana fi a'marina wa arzakina wa kulli a'malina waj'al hadzal 'am khutuwati tuqarribuna min jannatika la. Teguhkan kami dalam takwa, peliharalah agama, bangsa dan negara, limpahkan berkat pada umur, rezeki dan segala usaha. Jadikan tahun ini dan seterusnya langkah kami lebih dekat dengan surga. Amma ba'd. Terima kasih yang berusaha, Tuan Pengurusi, seterusnya yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Al-Muttaqin Kampung Tedung, Jasin, Melaka, yang diraikan juga Barisan Veteran Bahagian Jasin, yang diraikan juga Barisan Persatuan Komuniti Jasin Prihatin PKJP, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf kalau tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar yang tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, kok dahulu saya kemudiankan. Alim dengan ilmunya, cendekiawan dengan kebitaraannya, para pensyarah dengan madahnya, yang pulu dengan ulunya, yang Datuk Wira, Datin Wira, Datuk Datin dengan pangkatnya, semuanya saya doakan sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Tak dapatlah saya sebut namanya satu persatu kerana tidak diberikan nama-namanya kepada saya. Salam sejahtera, salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Syukur malam ini kita panjatkan tahmid kesyukuran atas pertemuan ini. Dan insya-Allah saya diminta berkongsi satu tajuk seperti yang Tuan Pengurusi sebutkan tadi, hijrah jiwa, hijrah minda dan hijrah peradaban, cabaran masa kini. Hadirin hadirat sekalian, cerita hijrah ni saya ingat tuan-tuan pun dah hari-hari mendengar lah. Saya pun dah tak tahu nak cerita apa dah pasal hijrah ini. Tapi malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan, ada satu ayat Quran jarang diangkat ke permukaan ayat ini, yang mana ayat ini bercerita tentang hijrah. Allah Ta'ala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ayat ini, kata para ulama tafsir, telah memberi satu petunjuk yang jelas kepada kita bahawa hijrah dia tidak boleh berdiri keseorangan. Dia mesti ada 3 serangkai juga. Dia mesti ada iman, ada hijrah, dan juga ada jihad. Apakah punca diturunkan ayat ini? Ini ada cerita yang agak menarik. Kata ulama tafsir, ayat ini turun berkaitan peristiwa yang berlaku kepada sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Jahash al-Asadi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash ni sepupu Nabi. Mak dia dengan ayah Nabi adik-beradik. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, maknya Birrah binti Abdul Muttalib. Nabi ni mak saudaranya ada 6 orang: Baidah, Umamah, Urwah, Atikah, Birrah, Sapiah. Jadi Birrah ini salah seorang mak saudara dia. Birrah ni dia ada 3 orang anak yang terkenal jugalah. Abdullah bin Jahash, termasuk juga Zainab binti Jahash yang merupakan juga isteri Nabi, dan Hamnah binti Jahash. Hamnah ini isteri kepada Mus'ab bin Umair yang mati syahid dalam perang Uhud. Jadi Abdullah ni dialah, dan dia juga abang ipar, sebab adik dia Zainab kahwin dengan Nabi. Zainab kan salah seorang isteri Nabi. Isteri Nabi kan ada, kalau campur dengan Siti Khadijah. Zainab binti Jahash ini isteri yang ke-7. Nabi kahwin, dapat perintah dalam Ahzab ayat 30. Ceritanya kenapa, apa mengenanya Abdullah bin Jahash dengan ayat 218 surah Al-Baqarah ini? Ceritanya begini. Dalam sejarah, Nabi SAW telah melantik Abdullah bin Jahash sebagai panglima pertama tentera Islam, panglima number 1. Maka dalam beberapa operasi Nabi lantik dia. Tapi Nabi nak lantik dia bukanlah kerana dia sepupu, tidak. Nabi pun select juga. Sekitar 17 bulan selepas hijrah, baginda Nabi telah pilih 8 orang terbaik. Antaranya juga termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua datang temuduga lah. Nabi tengok performance macam mana, prestasi, stamina, dan Nabi pilih Abdullah bin Jahash sebagai ketua operasi atas dasar kepercayaan, kenal lama. Maka kata ulama, Abdullah bin Jahash inilah orang pertama yang digelarkan Amirul Mukminin. Sebelum Umar Al-Khattab guna istilah itu, Abdullah bin Jahash dulu guna, sebab dia panglima perang pertama. Operasi dia yang pertama begitu mengejutkan. Satu hari Nabi panggil dia, Abdullah, mari sini. Nabi bagi dia satu surat. Iza sirta yaumaini faftahil kitab fanzur fihi famdi lima umirta bihi wala tastakrihanna ahadan min ashabika alal masir ma'ak. Nabi pesan kepada Abdullah bin Jahash, engkau ambil surat ni, engkau berjalan ke arah selatan selama 2 hari. Itu arahan dia. Yang ini surat, kau berjalan arah selatan, kau jalan arah selatan selama 2 hari. Kau jangan buka surat ini. Cukup 2 hari perjalanan kau buka. Tapi apa yang aku perintahkan dalam surat ini, kau jangan paksa orang lain ikut engkau. Kalau tuan-tuan jadi Abdullah bin Jahash, apa reaksi tuan-tuan? Panggil mengejut, short notice, bagi surat, 2 hari perjalanan baru boleh baca. Lepas baca tak boleh paksa orang ikut. Abdullah bin Jahash bila dapat arahan jangan buka surat, buka 2 hari perjalanan. Kalau kita dapat, kita at least lah kita akan tanya, 2 hari perjalanan ke selatan tu nak pergi ke mana? Takkan tak ada nama tempat? Dia tak tanya.
Dia tak tanya, ini boleh claim ke? Berapa allowance ni? TNT berapa dapat ni? OT berapa? TNT berapa? Tak ada. Dia tak ada tanya, bahaya tak kalau saya pergi ni? Kalau bahaya saya tak nak. Tak ada. Dan dia takkan tanya surat yang kita mesti nak tanya juga. Apa besar sangat ke rahsia sampai tak boleh buka ni? Kalau kita lah, ya Rasul, apa surat? Saya tak nak ambil risiko. Ceritalah sikit, bagi bayangan. Kan kalau saya mati macam mana? Kalau kita. Dan Abdullah bin Jahaz juga, dia tak cakap benda yang kita akan cakap. Apa kita akan cakap? Kenapa suruh saya? Ramai lagi panglima lain, apa suruh saya? Apa salah saya? Kalau kita. Abdullah bin Jahaz, bila Nabi pesan ambil surat, jalan 2 hari arah selatan, kau jangan buka. Apa reaksi dia? Beres bos. SYMP, saya yang menurut perintah. Terus jalannya, never say no. Tak ada nak tanya, tak ada nak petikai. Dia tetap berjalan walaupun dia tak tahu nak ke mana. Arah selatan 2 hari, pergi ke mana? Sebab itu ayat ini Allah mulakan dengan iman dulu. Iman, hijrah, jihad. Kalau tanpa iman, Abdullah bin Jahaz tak pergi. Dia pergi itu sebab dia beriman pada Nabi. Takkanlah Nabi nak tipu aku. Mestilah Nabi suruh ada sebab. Ini iman. Dia tetap berjalan walaupun dia tak tahu apa yang menanti dia di depan. Dia tetap berhijrah, makna tinggalkan apa di Madinah, tinggalkan keluarga demi melaksanakan tugas, dan ini adalah jihad. Dan dia tahu perjalanannya ada risiko. Itu Allah gabungkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Manusia ni dia kena 3 serangkai: iman, hijrah, jihad. Sambung lagi, cerita ni sedap tuan-tuan. Dia 3 hari tak habis cerita ni, syok. Maka Abdullah bin Jahaz buat satu kumpulan, satu platoon lah agaknya, unit tak berapa besar lah, jalan secara sembunyi-sembunyi. Musuh tak berapa tahu, orang awam pun tak nampak. Dan mereka berjalan selama 2 hari, sampailah di sebuah daerah bernama Bahron. Bahron ni lebih kurang sekarang 150 km daripada Madinah. Mana dah cukup 2 hari lah. Sampai di Bahron, Abdullah bin Jahaz buka surat. Anggota semua menanti, apa benda lah surat ni. Nabi sebut dalam tu, idza nazarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila nakhlata baina Makkah wa Taif wa tarsuda biha Quraisyan wa ta'lama lana min akhbarihim. Kalau engkau dah baca surat aku ini, kau sambung lagi berjalan sampai Nakhlah. Lah, macam main treasure hunt, pencarian harta karun. Macam dapat clue tu kan, berjalan lagi sampai ke Nakhlah. Nakhlah ni sekarang letak antara Mekah dengan Taif. Dan Nabi sebut dalam tu, fatarsuda bihi Quraisyan wa ta'lam lana min akhbarihim. Sampai di Nakhlah, kau tolong perhatikan pergerakan orang Quraisy. Catatkan rekod. Pagi dia buat apa, tengah hari berapa rombongan, semua kau kena detailkan dalam rekod kau. Dan wa ta'lam lana min akhbarihim, balik kau brief kita orang. Nabi rupanya hantar pasukan perisik. Nabi tak punyalah rahsia, anggota pun tak tahu. Abdullah bin Jahaz lepas baca surat tu, apa kata dia? Sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Maka Abdullah bin Jahaz pun tanya kepada anggota dia, ginilah, Nabi pesan, kalau aku dah baca surat ni, aku tak boleh paksa kau orang ikut. Jadi kalau ada yang rasa berisiko, takut apa-apa, nak balik, sebab datang tak ada senjata, tak ada apa, kalau kau orang rasa nak balik, baliklah. Tak ada paksaan, Nabi bagi lesen kalau kau orang nak balik. Tetapi sebabkan semua anggotanya itu adalah komando terpilih juga, sami'na wa ata'na, siap mati. Nabi punya pasal SYMP, beres bos, no problem, siap tuan, siap. Sambunglah perjalanan sampai di Nakhlah.
Sampai di Nakhlah, antara Taif dengan Mekah, mereka pun buatlah risikan. Tengok pergerakan musuh macam mana, pedagang dia punya roadblock dekat mana, rela dekat mana, migration dekat mana, semua dia tengoklah, dicatatkan rekod. Senyap-senyap, tak ada orang tahu. Kalau ikut arahan asal, dalam surat Nabi kata jangan buat apa-apa, kerja kau ambil maklumat je, jangan buat lain. Tiba-tiba Abdullah bin Jahash ini entah apa ke, tiba-tibalah dia arahkan untuk bertempur pula dah. Ini tak ada dalam arahan. Arahan hanya suruh ambil maklumat, tidak suruh sebarang tembakan lah kalau kita sekarang. Tiba-tiba Abdullah bin Jahash ambil keputusan bertempur. Semasa itu ada satu pasukan Quraisy dipimpin oleh Amr bin Hazrami. Berlaku pertempuran kecil, Amr bin Hazrami terkorban. Dua orang Quraisy jadi tawanan. Seorang tu nama Uthman bin Abdullah Al-Mughirah, seorang nama Al-Hakam bin Kaisan. Dapat tangkap dua tebusan. Tapi akhirnya Uthman tu ditebus keluarganya, bayar ganti rugi, balik ke Mekah. Dan Al-Hakam bin Kaisan masuk Islam, jadi tak ada masalah. Dan pasukan Abdullah bin Jahash dapat rampas harta perang banyak juga, dan mereka bawa balik ke Madinah. Bawa balik ke Madinah, tunjuk depan Nabi. Apa reaksi Nabi? Nabi murka, tuan-tuan. Marah Nabi. Aku tak suruh kau berlawan, aku tak suruh, kau kena ikut arahan je lah. Arahannya ambil maklumat, curi maklumat, buat kerja espionage, perisikan, bukan suruh bergaduh. Kau tunggulah sehari dua ni, kau tengok macam mana kontroversi ini akan jadi isu antarabangsa. Sebab operasi itu dibuat pada penghujung bulan Rejab. Kalau kita selalu dengar ceramah masa musim-musim Rejab, Rejab ni bulan yang diharamkan berbunuhan. Dia ada tradisi orang Arab, ada 4 bulan haram berperang. Bulan Huwa, Buraq, Mu'tamir dan Asam. Buraq, Huwa ni kalau sekarang panggil Zulkaidah. Kalau bulan Buraq, Zulhijjah. Kalau bulan Mu'tamir, bulan Muharram. Kalau Al-Asam, bulan Rejab. Nama lain, tetapi mereka sangat hormat bulan-bulan ini. Haram berperang. Jadi bila orang Quraisy dapat tahu bahawa orang Islam berperang dengan kabilah mereka, terus jadi modal politik. Modal politiknya nak menjatuhkan Nabi kita lah. Dia tak marah kepada Abdullah bin Jahash. Dia kata, inilah Muhammad buat serangan mengejut time bulan suci. Nak bergaduh, buatlah cara nak jantan, tunggulah bulan Syaban atau bulan-bulan lain. Ini bergaduh time orang tak bersedia apa semua. Nabi juga yang kena. Itu Nabi marah. Abdullah, kau sekarang buat satu benda yang menyusahkan semua orang. Kau berperang pada bulan haram. Abdullah bin Jahash pula ada alasan, ya Rasulullah, saya bergerak daripada Madinah penghujung Rejab. Saya jangka dah sampai sana bukan bulan Rejab lagi, ya Rasulullah, dah masuk bulan baru. Habis macam mana kau nak explain? Takkan kau nak buat video TikTok nak terangkan pada orang? Orang tetap mentam punya, oh tengok bulan Rejab. Padahal walaupun bukan bulan Rejab, nak membetulkan persepsi bukan senang. Dalam kalam kabut itu turunlah firman Allah. Allah sendiri buat keputusan sama ada Abdullah bin Jahash bersalah ataupun tidak. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Wahai Muhammad, orang-orang itu bertanya kepadamu tentang masalah engkau orang berperang di bulan haram. Allah pun kata begini, jawab saja begini, wahai Muhammad, qul qitalun fihi kabir. Ya, berperang dalam bulan-bulan haram itu satu kesalahan, itu kami mengaku. Tapi Allah Ta'ala sambung lagi, wasadda an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah Ta'ala tanya balik. Maknanya Tuhan seolah nak menyebut, okeylah, budak aku gaduh bulan Rejab, salah, itu aku mengaku. Tapi engkau ada kepala otak, cuba fikir.
Selama ni kau halang manusia daripada agama Allah, selama ni kau halang orang, engkau sendiri mengingkari Allah, engkau halang orang Islam daripada masuk Masjidil Haram, engkau halau penduduk Mekah dari tanah air mereka, itu dosa jauh lebih besar di sisi Allah. Yang kecil itu yang kau nampak, yang berlambat-lambat lagi kau buat kesalahan kau tak nampak. Ini surah Al-Baqarah ayat 217. Maknanya Allah nak sebut orang Quraisy memekak-mekak. Oh, apa nak jadi ni? Oh, ni orang Islam ni langgar perjanjian ni, pertumpahan darah. Itu Tuhan tak nafi. Dan Allah pun sebut memang salah, ada dosa. Kan Tuhan sebut qul qitalum fihi kabir. Yes, aku rekodkan sebagai dosa. Tetapi aku nak tanya engkau bising memekak-mekak kerana satu orang mati kena bunuh. Tapi kenapa engkau tak marah ketika orang Islam dulu diseksa? Mana suara engkau menuntut keadilan bila mereka ni dihalau daripada rumah? Gua mana engkau menyorok masa orang Islam dihalang daripada masuk beribadat di Masjidil Haram? Mana engkau semua masa itu? Engkau marah sebab satu orang kau mati, engkau lupa engkau orang pernah seksa Bilal, engkau orang pukul sahabat setengah mati, engkau bunuh keluarga Yasir, engkau rampas satu orang Islam, engkau halau orang Islam daripada Mekah, engkau boikot orang Islam selama 3 tahun. Engkau marah pada akibat, tapi engkau macam dah lupa apa punca. Cakap banyak, pompeng. Yang kau selama ni buat lebih daripada tu ada engkau pernah perjuangkan. Seolah-olah begitulah. Ini ulasan dari ayat saya, tapi Allah Ta'alanya seolah begitu. Allah marah balik kepada orang Quraisy. Okeylah, berdosa-berdosa lah yang selama ni kau ada nak pandang benda tu satu kesalahan. Abdullah bin Jahash pun berbagi lah. Ini aku ni kena marah ke tak kena marah ni? Mana satu aku ni? Kira aku dapat pahala ke tak ada pahala ni? Dah jadi keliru dah ni. Akhirnya Abdullah bin Jahash tanya Nabi, ya Rasul, saya pening lah ya Rasul, ringkas cerita, saya dapat pahala ke tidak baru ni? Itu yang nak tahu, dapat dosa dapat pahala. Dia tanya, turun ayat, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mana-mana orang beriman yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, itu semua dapat rahmat dan kasih sayang aku, kerana aku maha pengampun, maha penyantun. Maka kata ulama tafsir, rombongan Abdullah bin Jahash sebenarnya tak pasti sama ada mereka bergaduh tu bulan Rejab ataupun tidak, sebab operasi tu di hujung bulan. Sebab itu bila mereka balik, Nabi tak ra'i pun, tak sambut, tak bagi pingat, tak bagi apa pun. Bahkan Nabi marah, Nabi tak gembira pun. Sehinggalah turun wahyu, Allah Ta'ala kata tak apalah, dah selesai, dah berlalu, apa yang berlalu tu berlalu. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Hadirin hadirat sekalian, ayat ini memberi satu pelajaran. Dalam hijrah kena ada jihad. Sebab itu hijrah ni dia tidak boleh hijrah saja, dia mesti ada jihad. Dia begini, tanpa iman takkan ada hijrah. Kita takkan berubah kalau tak ada iman. Puan-puan di belakang kalau nak berpakaian syariah compliant, iman dulu. Percaya Tuhan, ada hukum hakam, ada surga neraka, ada azab kubur. Ketakutan itu menyebabkan kita berubah. Kita nak jadi baik datang masjid, iman dulu, kesedaran. Sebab itu tanpa iman takkan ada perubahan. Dan tanpa jihad, hijrah tak ada makna. Sebab hijrah itu sendiri adalah jihad. Saya bagi contoh, nak berhijrah daripada malas kepada rajin perlu jihad. Bukan senang tuan-tuan. Pemalas nak jadi rajin, kena jihad. Nak berhijrah daripada marah-marah kepada penyabar, perlu jihad. Nak hijrah daripada jarang semayang kepada jaga semayang, jihad. Nak berhijrah daripada merokok sebungkus sehari kepada berhenti merokok, jihad. Orang sekarang nak hijrah daripada vape pada rokok, jihad juga. La ilaha illallah. Nak hijrah dari gemuk kepada kurus pun jihad. Nak jadi gemuk, nak jadi kurus tak boleh tengok TV. Ataupun ada orang perempuan nak pandai masak tengok TikTok. Hari-hari tengok resepi. Kalau tak masak juga.
Dia kena pergi ke dapur, ambil kuali, panah minyak, barulah ada jihad, ada usaha. Kalau dalam kepala banyak resepi tak masak, tak guna juga. Ataupun niatnya ada nak kurus, tapi kau lepas makan tidur, makan tidur, jogging tidak, kasut jogging pun tak ada. Macam mana nak kurus? Jihad berkawal rapat dengan hijrah. Sebab itu kita kena hijrah dan juga jihad. Kata ulama, kita kalau tak hijrahkan, nak hijrahkan jiwa, nak hijrah minda, nak hijrah peradaban, kita mesti ada jihad di dalam itu. Kenapa manusia kena ada jihad? Sebab sebagai manusia, kata ulama, kita ni hidup dalam kongkongan. Kita ni sebenarnya banyak kongkongan. Kongkongan kita sebagai manusia ni ada, boleh berlaku dengan macam-macam cara, macam-macam aspek. Ada masa kita dikongkong oleh fizikal kita, ada masa kita dikongkong oleh sosial politik, ada masa kita dikongkong oleh ekonomi. Apa contoh kita ada kongkongan fizikal? Misalnya kurang pendidikan, itu kongkongan. Kurang pendidikan ni bahasa berlapik, kalau bahasa kasar, bodoh. Bodoh tu kongkongan. Sebab itu orang kalau ramai bodoh, penat tuan-tuan, penat. Kita explain dia tak nak faham sebab dia nak menang je. Jadi cakap dengan orang bodoh penat. Dan kebodohan adalah kongkongan. Dia kena berjihad untuk keluarkan dari kebodohan. Apa contoh kongkongan daripada segi psikologi pun ada juga. Misalnya sifat-sifat mazmumah ni, kejiwaan, kedekut, bakhil, penakut, cinta dunia, gila glamour, gila subscriber, gila like, itu semua kongkongan. Dikongkong oleh currency, daripada social currency dia panggil. Tuan-tuan kalau nak tahu, tuan-tuan ni dikongkong oleh social currency. Social currency ni dia bukan duit, tapi like, share, tap screen. Nah, itu semua benda-benda kongkongan sosial. Contoh, tuan-tuan ambil gambar maghrib tadi, ambil gambar, ambil gambar, send dalam Facebook. Pukul 7.30 tadi send. Ni sekarang dah dekat 8.30, buka balik posting tadi. Tak ada like. Kat sejam aku send tak ada like. Kan friend aku ada 500. Mata dia menengok ceramah, tapi berfikir otak tu macam mana tak ada like. Tak apalah, tunggulah 15 minit lagi. 8.45 buka lagi. Tak ada lah. Ke tak ada lain masjid ni? Akhirnya pukul 8.50 dia sendiri like. So, like by you. Jadilah dapatlah 1 like. Dia sendiri like. Itu dikongkong jiwa kita. Kalau tak berjihad nak dibuangkan benda itu, selama itulah dijajah kongkongan. Atau sekarang ni banyak kongkongan sosial politik lah. Contoh rakan-rakan kita di Gaza, di Rafah, di Urumqi. Urumqi ni jarang orang Malaysia memperjuangkan. Orang Malaysia ni dia tahu apa yang dia tahu je. Dia tahu umat Islam tengah menderita di Palestin. Dia tak tahu cerita tempat lain. Sebab dia tahu apa yang dia tahu. Kawan kita malah baca WhatsApp je hari-hari, mana ada baca buku. Umat Islam di Urumqi, ibu negeri Xinjiang Uyghur, itu lebih teruk lagi daripada Palestin. Tapi tak ada orang tahu. Tak ada orang pun ajak boykot China, tak ada pun. Umat Islam di Jammu Kashmir lebih teruk daripada Palestin, tapi kita tahu apa yang kita diberitahu sajalah, campur dengan pemalas membaca lagi. Tapi semua kongkongan sosial politik. Ataupun kongkongan ekonomi, kemiskinan. Kemiskinan tu kongkongan. Maka kata ulama, antaranya Imam Alal Al-Fasi, dia buat satu kitab Maqasid Syariah wa Makarimuha. Apabila manusia ni dikongkong dari segi fizikal, maknanya kebodohan, dikongkong oleh perangai buruk, kedekut, bakhil, cinta dunia, dikongkong oleh penjajahan pihak ketiga, ataupun dikongkong oleh kemiskinan, yang boleh menyelamatkan adalah syariah Islam. Syariat peranan dia membebas dan menghijrahkan kita dari belenggu dan kongkongan ini. Itu penting, iman, hijrah, jihad. Bagaimana syariah boleh membebaskan kita dari kongkongan ini?
iaitu dengan menjaga 5 perkara asas: jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Itu sebablah demi nak menjadikan manusia ni bebas dari kongkongan, supaya dia dapat berubah jadi baik dan berjihad dalam kebaikannya itu, Allah Ta'ala atas kasih sayangnya menurunkan para nabi dan rasul. Tujuan utama nabi-nabi ini diturunkan adalah untuk membuat satu gerakan mencabar status quo masyarakat ketika itu. Sebab itu kalau tuan-tuan baca sejarah nabi-nabi, semua umat yang mereka datang berdakwah itu adalah umat yang sama ada sedang dilanda kebodohan, ataupun sedang melakukan kejahatan, ataupun umat itu sedang melakukan kezaliman, ataupun umat itu dizalimi. Itu je. Tuan-tuan bacalah semua sejarah nabi. Dia datang, ketika itu zaman kebodohan. Dia datang ketika itu kejahatan merata-rata. Dia datang ketika berlakunya penzaliman. Memang itu kerja nabi-nabi. Cuba tengok Nabi Musa alaihissalam. Dia datang membantu kaum Israel yang tertindas melawan rejim zalim Firaun ketika itu. Ataupun Nabi Isa yang diutuskan kepada Bani Israel untuk menyampaikan ajaran Allah dan ajak mereka kembali ke jalan yang benar, sebab Bani Israel yang sebelum dah menyimpang daripada ajaran Tauhid yang diajar oleh Nabi Musa. Pemimpin-pemimpin Yahudi masa itu, contohnya Parisi ataupun Pharisees ataupun Sadducees, dia telah manipulasi hukum hakam agama, jadikan hukum hakam sendiri. Datang Nabi Isa, betulkan balik. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membina gerakan menentang pembesar-pembesar Quraisy yang masa tu sombong-sombong semua. Orang Quraisy sombong, tuan-tuan. Dahlah sombong, menindas pakai miskin. Kemudian apa lagi? Mereka kumpul kekayaan berlipat kali ganda. Orang Quraisy ni kalau kaya sama dia. Dia takkan bagi orang lain kaya. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Betul, Allah Ta'ala suruh Nabi, pastikan jangan harta kekayaan itu hanya beredar di kalangan dia je. Mula dia kaya, lepas tu anak dia, lepas tu cucu dia, cicit dia, 7 keturunan lepas dia dan dia. Apa orang lain tak boleh kaya juga ke? Tuhan marah. Maka Nabi disuruh uruskan. Tuan-tuan bayang pening tak pening Nabi nak uruskan. Kekayaan berlega sesama sendiri, sombong. Dulu tuan-tuan, haji ni kan ibadat tua daripada zaman Nabi Ibrahim. Orang Quraisy kalau pergi haji tak nak campur dengan jemaah. Orang lain wukuf di Arafah, dia wukuf di Muzdalifah. Dia tak nak campur. Dia kata ini second class, not my level, not my level. Sombong. Macam mana nak membetulkan orang sombong? Itu semua kongkongan. Tapi Nabi bawa syariat. Sebab itulah untuk keluar daripada kongkongan, kita nak berhijrah dan berjihad ini, nak berhijrah ni, kita perlukan semangat jihad, perlukan pengorbanan seumur hidup. Sebab itu hijrah ni dia bukan setakat hijrah saja, tidak. Biasa kan dengar ceramah, kita akan dengar, naklah kita berhijrah, kita berubah. Dia bukan bila kau dah hijrah full stop. Bila kau hijrah masalah settle. Tuan-tuan katalah susah duduk di Jasin, contoh. Aku nak hijrah lah, duduk Kuantan. Sampai duduk Kuantan, duduk ontok-ontok tak bekerja. Tak selesai masalah juga. Akhirnya dia kata, saya dah hijrah, kenapa saya tak berjaya lagi? Dalam Quran kan suruh hijrah. Dan kau tak hijrah, kau tak ada jihad. Hijrah, kawan dia jihad. Engkau adalah hijrah tak jihad, kau jahat pula lagi. Macam mana Tuhan nak tolong kau? Sebab itu Allah sambung, hijrah mesti mau jihad. Kalau kita nak hijrah jiwa, hijrah minda, hijrah peradaban, mesti dengan jihad. Sebab berubah itu benda susah. Tuan-tuan, bangun subuh berjemaah senang ke susah? Susah. Orang yang dah biasa okey lah. Orang dah biasa okey. Orang yang memang keturunan dia bangun pukul 10 memang susah tuan-tuan. Nak kunci jam bangun 5.30 bukan senang.
Memaafkan orang lain senang ke susah? Susah. Tuan-tuan boleh maafkan scammer, dia dah tipu duit kita macam-macam, bukan senang. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang baru masuk. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini, membincangkan tajuk hijrah jiwa, hijrah minda dan hijrah peradaban, cabaran masa kini. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin pada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang isyak berjemaah, bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian tidak panjang insya-Allah, kerana kita meraihkan jugalah kepada rakan-rakan kita yang nak tidur awal pada malam ini ya. Sebab hari esok pukul 3 pagi Amerika lawan Australia, pukul 6 Scotland lawan Maghribi, 8.30 Brazil lawan Haiti, 11 pagi Turki lawan Paraguay. Jadi kita raikanlah ya. Tapi sebenarnya kita ni yang tak minat, minta maaf dari cerita bola ya. Kita sebenarnya masih di peringkat kumpulan. Peringkat grup ni dia main macam main petang-petang je, tak adalah beria sangat tuan-tuan, tak payahlah sampai tak tidur. Dia peringkat kumpulan ni 12 hari bulan sampai 28 hari bulan. Dia ada total 12 kumpulan, kumpulan A sampai kumpulan L. Jadi setiap pasukan dia akan main 3 perlawanan. Jadi juara dengan naib juara kumpulan akan layak, dan ada beberapa kumpulan tempat ketiga yang terbaik juga akan layak. Orang start nak tengok nanti 29 Jun. Nah itu baru betul. 29 Jun nanti pusingan 32 terbaik. Sebab masa itu dia pakai sistem kalah mati, knockout. Tak ada seri, tak ada apa. Kalah kau balik kampung tanam jagung. Baru sok. Lepas tu itu lagi sedap lah. Lepas tu pusingan 16 terbaik. Lepas tu masuk quarter final, suku akhir, separuh akhir, sampailah perlawanan tempat ketiga, dan finalenya pada 19 Julai 2026. Panjang lagi masa. Saya ingat masjid boleh buat live lah grand finale nanti. Masjid panggil orang datang, sebab sekarang dah free. Dulu tak boleh tuan-tuan. Masa saya jadi imam di masjid negeri dulu, kita buat tayangan percuma World Cup 2022. Tapi sebab masa tu yang menyiarkan adalah TV swasta. TV swasta ni semua duit. Jadi bila kita siar, tak ada ambil untung pun. Tak sampai sebulan diorang telefon, boleh ambil tindakan section apa. Macam section hisap dadah, dia punya kesalahan tuan-tuan. Kalau tak kena gaya gantung sampai mati agak je lah. Saya pun tak tahu apa section dia pakai. Tak boleh siar sebab ada kesalahan dia lah. Kita pun tak apalah section ni. Tapi sekarang ni kan RTM yang siarkan dengan apa, Unify apa semua. Jadi bolehlah kalau ada orang datang tengok lah ya. Minta maaf lah cerita bola sikit ya. Hadirin hadirat sekalian, balik semula tadi cerita tentang berubah tu susah. Kita nak berubah, nak hijrahkan jiwa, nak ubah minda, nak ubah peradaban, perangai, akhlak. Bukan senang tuan-tuan. Bangun subuh susah, kena jihad. Maafkan orang, perlukan jihad. Puan-puan boleh maafkan kepada madu puan-puan? Susah. You can forgive but never forget. Dah, ini bukan kita ngejek apa, tak ada. Nak cerita kenapa Allah gadingkan hijrah dengan jihad. Bukan senang. Bukan hijrah ni setakat kau naik pangkat 41 ke 44, oh saya dah berhijrah. No, hijrah ni ada jihad dia. Istiqamah perlu jihad. Tuan-tuan yang baru ni balik haji, nak istiqamah datang masjid, ingat senang? Masa di Mekah bolehlah hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia haram pergi masjid. Duduk rumah, duduk tuang air zam-zam dalam botol kecil. Itulah tak habis-habis kerja kau. Duduk kumpul kurma 3 biji nak hadiah ke pejabat. Tak pergi masjid, bukan senang. Mendidik anak, ingat senang? Bapak dia tahu apa? Mak ni. Mendidik anak bukan senang. Dan bila sebut peradaban ni, saya ingat kita kena didik anak-anak kita, puan-puan, tuan-tuan. Pendidikan bagus, alhamdulillah. Tapi tengokkan perangai, tengokkan disiplin, tak ada. Kita dulu dibesarkan disiplin.
Lepas mandi tuala tak boleh letak-letak suka-suka hati, kena sidai. Orang sini panggil tuala, mak saya sebab orang Lubuk Cina dia sebut kensal. Kensal kena sangkut. Orang Kuala Lumpur sebut towel. Towel pun towel lah, saya sebut kensal je. Kau orang Jasin tak tahu kensal agaknya, belah-belah Lubuk Cina dia panggil kensal. Sobut kensal. Ada sikit-sikit lah. Kita diajar baju kotor masuk dalam bakul, kau jangan letak sana letak sini, kau sangkut 3-4 hari pengsan orang masuk bilik kau nanti. Disiplin. Ini tidak sampai tua tak pernah dididik, buka kain plekat melepet atas lantai macam roti canai, la ilaha illallah. Tak ada inisiatif nak angkat, nak lipat, letak, tak ada, sebab tak ada diajar, tak ada jihad. Kau nak berubah macam mana? Kita diajar lepas makan pinggan angkat, bawa dapur, cuci. Bukannya kau biar, kau ingat kau ada bibik, cuci. Dan kalau dalam singki itu dah ada pinggan kotor, cuci sekali. Yang kau cuci pinggan kau tu apa cerita? Sombong. Cucikan sekali. Kau peluh berkira, tadi makan kan main selera, basuh gelas biji pun nak kira. Lepas makan lap meja, lapkan tadi kursi, masukkan balik. Lepas itu kita boleh cam orang disiplin tak disiplin. Kalau makan di restoran, bangun tolak kursi, confirm orang Melaka. Orang Melaka disiplin tuan-tuan. Negeri paling bersih orang Melaka, saya tahu lah. Ya, kita memang bersih. Pergi rumah orang Melaka, semua bersih. Kalau pergi Melaka rumah tak bersih, itu bukan orang Melaka, itu orang negeri lain yang datang sini. Kalau orang Melaka dia bersih. Lepas makan kursi susun, kita tahu dia disiplin. Air tumpah, lap. Lepas guna tandas, flush. Jangan tinggalkan apa-apa pun dalam itu. Apa benda pun jangan ada apa-apa dalam tu. Lepas bangun tidur, kemas katil, lipat selimut, baju angkat daripada jemuran, lipat baju masing-masing, simpan. Nak ambil pun kena berambi. Kau jangan tarik baju, runtuh semua baju orang lain. Kita jihad nak dapatkan tahap macam tu. Disiplin tuan-tuan. Sebab itu kadang kita pelik, ada orang, oh naklah kita memperjuangkan, kita naklah ni. Engkau katil kau pun kau tak kemas. Sebelum kau bangun fikir masalah umat, kau lipat dulu selimut kau. Sebelum kau sibuk memperjuangkan umat, bilik kau pagi tu kau kemas ke tidak? Kalau bilik engkau, katil engkau pun kau tak boleh kemas, jangan cerita kau nak kemaskan umat. Selesaikan di rumah engkau dulu. Sebab itulah hijrah ini bukan satu perkara bila engkau dah buat, settle. Hijrah adalah perjuangan sepanjang hayat yang dinamakan sebagai jihad. Jihad ni kalau ikut takrif ulama, secara etimologinya, jihad ni berasal dari jahada yujahidu. Masdarnya jihadan wa mujahadatan. Jihad ni daripada al-juhdu. Juhdu ni maknanya at-taqatu, al-wus'a, al-masyaqqah. Jihad ni padanya ada kekuatan. Jihad ni padanya ada usaha. Jihad ni ada kesusahan. Maka jangan sebut hijrah kalau kau tak nak susah, kau tak nak usaha, kau tak buat dengan kekuatan. Orang hijrah dia tak boleh follow the flow, tak boleh. Dia kena ada kekuatan, dia kena ada usaha, dan dia mesti menempuh kesusahan. Dulu Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum, dia buat satu buku. Ini buku begitu baguslah, Fiqhul Jihad, dirasah muqaranah li ahkamihi wal falsafatihi fi daw'il Quran was sunnah. Dia buat buku tentang the jurisprudence of jihad. Dia melihat pekoh jihad. Buku ni tebal, 2 jilid. Ada jilid pertama saja 755 muka surat. Jilid yang kedua 700 muka surat. Ini baru ulama menulis. Ulama kena menulis tuan-tuan. Saya ceramah hanya bukan ulama. Ulama kena menulis. Lepas tu kalau orang tu ulama tanya, kitab apa kau tulis? Tak ada, saya buat YouTube kan. Bukan ulama. Ulama kena ada menulis. Semua ulama menulis. Jangan kau boleh tak menulis. Mesti ada menulis.
Karangan sikit pun jadilah. Ni main WhatsApp ni bukan ulama menulis. Berapa banyak kitab? Yusuf Qaradawi satu kitab saja 1400 lebih muka surat. Yusuf Qaradawi. Dia buat tentang jihad. Apa makna jihad? Macam mana jihad? Dia kata kalau kita kaji dalam Quran, jihad ni bukan sebatas peperangan saja. Tidak. Jihad ni termasuk dalam hijrah kita pun ada jihadnya. Sebab itu kata Yusuf Al-Qaradawi, jihad ni ada 3. Jihad perang, jihad moral, jihad dakwah. Apa makna jihad bermakna perang? Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, kau perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan kau bersikap tegaslah kepada mereka, kerana tempat mereka nanti adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah At-Tahrim ayat 9. Itu jihad, maknanya bersungguh-sungguh, bukan sikit-sikit. Sebab itulah dalam hadis bab jihad direkodkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam Muwatta Imam Malik, ada dalam Sunan Abi Dawud, Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ada mengumpulkan hadis-hadisnya. Imam Muslim cantumkan bab jihad wasyar, bab ekspedisi ketenteraan Nabi. Imam Bukhari dia khususkan sebuah bab memuatkan kisah peperangan yang disertai Nabi yang dipanggil bab Al-Maghazi. Imam An-Nawawi susun 67 hadis keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Banyaklah hadis-hadisnya. Contohnya sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasul, apakah amalan yang setaraf dengan berjihad? Dia tanya, apakah amalan yang setaraf dengan jihad? Apa jawapan Nabi? Ma ya'dilul jihadu fi sabilillah. Takkan ada satu amalan setaraf dengan jihad. Never. Takkan ada. Sahabat tak puas hati, tanya lagi, takkan tak ada ya Rasul? Ejahlah satu dua ibadat yang setaraf dengan jihad. Ma ya'dilul jihadu fi sabilillah. Takkan ada. Sahabat tanya lagi kali ketiga, takkanlah tak ada ya Rasul, ejahlah satu dua ibadat. Kita orang tak larat nak pergi jihad. Nabi jawab, ma ya'dilul jihad fisabilillah, kecuali kata Nabi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata fihi ujri alaihi amalu alladhi kana ya'mal wa ujri alaihi rizquhu wa minal fatan. Ente cuba fikir, macam mana aku nak samakan jihad dengan amalan lain? Orang berjihad ini dia berjaga siang malam di sepadan, jaga sepadan negara, seolah-olah pahalanya macam dia puasa tak berbuka-berbuka. Kau tunjuk aku satu orang yang berpuasa tak pernah berbuka? Tak ada. Kau tahu dah orang yang kalau mati dalam perjuangan ini, ujri alaihi amalu dzikana ya'mal, dia diberi pahala merimpah ruah, rezekinya takkan putus walaupun dia dah mati, wa aminal fatan, dan dia akan selamat daripada siksa kubur. Kau tunjuk aku satu amalan yang boleh challenge? Tak boleh challenge. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebut, kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, dullani ala amali ya'dilul jihad, ya Rasul, berikan aku satu amalan yang setaraf pahalanya dengan jihad. Nabi jawab mudah sama, la ajiduhu, aku tak jumpa, kata Nabi. Tak jumpa. Sahabat macam tak puas hatilah, takkan tak ada langsung ya Rasul. Nabi tanya begini, hal tastati' idza kharajal mujahid an tadkhulal masjidaka fataqumu wala tuftaru wa tasumu wala tuftir. Ente cuba fikir, kau sanggup tak masuk masjid, kau sembahyang tanpa henti daripada siang sampai malam? Kau sanggup tak berpuasa tak berbuka langsung? Sahabat kata, wa may yastati' zalika, siapa yang mampu ya Rasul? Takkan mampu. Maka begitulah pahalanya orang berjihad ini. Sama taraf kau semayang dalam masjid tak berhenti-berhenti, sama taraf seperti kau puasa tak berbuka-berbuka. Ni hadis Bukhari dimasukkan dalam kitab jihad, bab keutamaan jihad. Sebab itu orang yang mati syahid, dia walaupun dah mati, dia berdoa kepada Allah untuk hidup balik, sebab nak mati syahid sekali lagi. Punyalah sedapnya mati syahid. Kita nampak orang mati syahid ni macam sakit apa, tidak, kena bom, kena tembak kan? Tidak.
Dia bercita-cita lagi nak mati sekali lagi. Ma min nafsin tamutu laha indallah khairun yasurruha an turja' ila dunya illa syahid. Tidak adalah manusia yang mati yang dapat nikmat di sisi Allah. Bila dia mati, dia minta nak kembali ke dunia supaya dia dapat mati sekali lagi, melainkan orang mati syahid. Minta izin nak hidup untuk nak mati lagi. Macam kita kalau mati nanti, kalau Tuhan izinkan hidup, terus nak hidup lah, tak nak mati lah, okey lah, hidup pasal hidup kali yang kedua. Tapi orang mati syahid, dia nak hidup untuk dia nak mati syahid sekali lagi. Fa innahu yasurruhu an yurja'a ila dunya fayuqtala marratan ukhra mimma yara min fadli syahadah. Punca dia nak mati sekali lagi kerana dia melihat begitu bahagianya mati sebagai orang mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat Nabi bila dikobarkan dengan hadis-hadis begini, itu yang dia orang jadi berjihad. Tuan-tuan pun dengar hadis ni pun rasa macam nak pergi mati syahid dah rasa kan. Oh, macam seronok lah ustaz. Bayangkan sahabat yang duduk dalam suasana musuh keliling, mereka lagi lah semangat. Dalam perang Badar ada dua beradik, Auf bin Haris Al-Khazraji dan Muawiz bin Haris Al-Khazraji. Dia datang jumpa Nabi, budak lagi, remaja. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang kalau kami buat Allah jadi gembira? Kata Nabi, kalau dalam suasana perang sekarang ni, Tuhan gembira kalau kau masuk medan perang tak pakai baju besi. Itu suasana perang kan, kau tak pakai baju besi. Mereka pun masuk dalam kawasan perang tak bawa baju besi. Nampak Abdul Rahman bin Auf, ya ammi, hal ta'rif Aba Jahal? Mereka tanya kepada Rahman bin Auf, tuan, minta maaf, ramai-ramai itu mana satu Abu Jahal? Oh, budak lagi. Dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, Aba Jahal? Qultu na'am. Ya, Abu Jahal kami nak kenal. Ma hajatuka ilayya bna akhi? Apa hal kau nak cari Abu Jahal ini? Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Pakcik, kami dengar Abu Jahal ni mulut kuang hajar. Kami nak ambil tindakan pada dia sebab kami dengar dia ni macam-macam kutukan. Yasubbun Nabi, dia menghina Nabi macam-macam. Jadi kami nak balas pada hari ini. Demi zat yang jiwanya berada di tangannya, kalau saya nampak Abu Jahal ini, saya akan perhatikan dia daripada mula sampai habis. Dan kita akan tentukan siapa yang mati dulu. Ini hadis Bukhari. Dan dua budak ni masuk lawan Abu Jahal, otai tuan-tuan. Menang Abu Jahal, mati dua orang ni, mati syahid. Mati dua orang ni. Dalam perang Uhud ada satu peristiwa, Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ketika dalam peperangan tu kan, perang Uhud kan, sahabat dia teruja dengan harta benda yang ada dekat dengan bawah bukit. Dia orang duduk pasukan pemanah. Nabi dah pesan, apa juga berlaku jangan tinggal posisi, jangan tinggalkan kedudukan kau. Sekali tiba-tiba bila musuh tu buat umpan, dia orang turun dekat bukit Uhud. Rupanya belakang dia orang musuh lagi, bandit lagi atas. Muka turun semua kasih serang. Jadi dah berkecamuk, bercempur rombongan Nabi ketika itu, termasuklah Nabi punya kawalan rapat, bodyguard semua dah berterabur. Dalam keadaan begitu, Nabi sendiri kata, ma'altafattu yaminan wala shimalan ila wa ana araha tuqatilu duni. Aku masa berkecamuk, bodyguard semua entah ke mana-mana. Aku pandang kanan, bodyguard dah tak ada. Aku pandang kiri, bodyguard dah tak ada. Yang aku nampak bila aku pandang kanan, pandang kiri, yang aku nampak Nusaibah. Nusaibah ni perempuan. Dia bukan kerja berperang, dia jaga bahagian makanan, perubatan, rawatan. Bila dah huru-hara dia keluar ke medan, dia lawan, dia protect Nabi. Akhirnya pengsan sebab badan dia luka 13 tikaman. Perempuan pengsan, pendarahan, bleeding. Ambulan apa angkat, bawa pergi hospital Medan, bagi ubat, masuk air. Ni bahasa saya sajalah, masuk air, bandage apa semua. Bila dah sedar, soalan pertama dia tanya, Nabi okey ke tidak? La ilaha illallah. Dia tak tanya suami dia ke anak dia ke, tak ada. Perempuan tu semangat betul berjihad. Sebab itu dalam kitab Syiar Alamin Nubala
Nabi pernah memuji dia, la maqam Nusaybah binti Ka'ab yaum khairu min maqami fulan wa fulan. Hari ni aku tengok kedudukan Nusaybah binti Ka'ab lebih mulia daripada orang ini, orang ini, orang ini. Dan kata sahabat, Nabi tunjuk kepada komando-komando dia, daripada general ni, general ni, general ni, general ni, ini pun kau tak boleh lawan. Ni Nusaybah binti Ka'ab. Tuan-tuan bayang, kalau remaja, orang perempuan sanggup berjuang jihad, apatah lagi orang laki-laki. Tak payah ceritalah jihad Hanzalah binti Abu Amir Al-Ghazil. Oh, itu orang laki-laki lagilah semangat. Hanzalah ni punya semangat pergi jihad, dia mati syahid, tak sempat mandi wajib. Boleh dia pergi perang, dia lupa tak mandi wajib. Dia pengantin baru, dia baru kahwin. Maknanya maghrib nikah agaknya, malam tu tidur dengan isteri, subuh tu semboyan berbunyi, dia lupa dia belum mandi, dia pergi perang. Dalam perang itu mati syahid. Maka kata Nabi, aku melihat jenazahnya dimandikan oleh malaikat dalam perang Uhud. Ni cerita-cerita yang saya bawa ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Isabah fi Tamyihis Sahabah karya Imam Ibn Hajar, dan juga Ibn Sa'ad ada tuliskan cerita-cerita ni dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Ini jihad, perjuangan sungguh-sungguh, bukan sikit-sikit. Tetapi sekali lagi, orang tak akan sanggup berjihad kalau tak ada iman. Sebab itu Allah gabung iman, hijrah, jihad. Dia mesti tally tiga ni. Orang tak akan jihad kalau tak ada iman. Ada orang kita tengok muka, saya berani berjihad, saya berjihad, saya apa jadi-jadilah saya berjihad. Engkau kata nak berjihad, kena kecam posting dah tak tahan, delete posting, la ilaha illallah, terus lock profile. Lagi mau kata mau jihad, berhadapan dengan netizen pun kau tak berani, lock profile, off comment. Apa benda? Cerita jihad. Orang berjihad ni tinggal segala-galanya demi perjuangan. Itu sebab Nabi bagi amaran, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bi mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa yang mati dalam hati tak pernah niat nak berperang berjihad, dia mati tak ada niat pun untuk berjihad, maka orang ni mati dalam satu cabang dari sifat munafik. Hadis Muslim. Sebab itu kita orang Islam kena ada niat jihad, jangan tak ada langsung. Ada niat, cuma kita negara aman, tak ada apalah kita nak berperang, tapi niat ada. Maknanya andai kata dijauhkan Allah lah, ada musuh datang menyerang negara kita, mencuri hasil mahsul negara kita, kita akan kekal duduk di sini. Tak ada niat nak migrate pergi Singapura ke Australia. Ada orang begitu, bila dia tengok ini macam tak boleh, negara lain macam ni, kita pindah Australia, lari duduk negara orang. Tak, hidup mati kita di sini lah. Kena ada sifat itu, jihad. Ada satu cerita perang Tabuk. Dia jihad ni susah tuan-tuan, jangankan kita, orang-orang zaman Nabi pun ada yang bila suruh jihad, oh pening kepala, tak nak pergi. Dah lah tak nak pergi, dia tipu pula Nabi. Ada satu cerita diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada jalur Ibnu Ishaq. Nabi ni satu sifat dia, bila dia nak pergi perang, dia tak pernah tunjuk excited sangat. Dia cool, dia relax je. Dia jenis tenang. Ni nak pergi perang ni, dia relax saja, dia merancang, nampaklah dia merancang, dia diam, steady. Tetapi ketika perang Tabuk, kata para sahabat, Nabi nampak excited. Nabi nampak teruja. Sahabat tengok Nabi dah start berlatih, umpama kalau silat tu dah panaskan badan balik, buka bunga balik, berlebat semula, mandi minyak balik, perasap keris. Ada dah nampak, lain macam lah perang kali ni. Perang yang lain tu dia steady je, nampak bersungguh. Sehingga kan kata sahabat, Nabi sampai kata, aku nak berperang dengan orang Rom ni, nak sangat merasa. Sebab dia orang sombong sangat. Dia ingat dia kuat. Rom sombong tuan-tuan. Rom ni kerajaan Byzantine, Eastern Roman Empire.
Dia kuasai permukaan tanah di bumi ini 5.900.000 kilometer persegi. Dia menjadi empire terbesar zaman purba klasik. Empire Byzantine ni start daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia, ni semua di Turki. Sampailah utara Afrika, semua dia punya. Mesir, Afrika Utara sampai Morocco, Baitul Maqdis, Jordan, Syria, semua kerajaan Rom punya. Kerajaan Rom. Jadi dia memang sombong. Nabi kata, aku nak sekali berperang dengan orang Rom. Sombong sangat. Dia ingat dia kuat. Jadi Nabi nampak berlatih. Jadi perang Tabuk ni, dia adalah skop peperangan terakhir Nabi. Dia peperangan ni preparationnya bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Kebetulan masa tu musim kemarau. Arab ni kalau musim panas, panas betul tuan-tuan. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah musim panas, bulan 8, bulan 9, apa perasaan? Panas lik-lik. Panasnya berdering, panasnya. Angin macam duduk belakang kompresor aircon. Panas. Jadi masa itulah Nabi kata, ini musim sesuai berperang. Kita perang masa ni. Orang putih bukan tahan panas sangat. Kita orang Arab dah biasa. Masalahnya musim panas, buah-buahan tengah masak ranum, terutamanya pokok kurma. Jadi ada beberapa sahabat, dia dah tanam pokok kurma 2-3 tahun. Dia dah target tahun ni masak. Dia dah deal dengan perarih, pemborong, dengan farma apa semua, dah berjanji datang dah nak ambil. Tiba kena perang pula, la ilaha illallah. Jadi geng-geng buat kebun ladang ni fikir, macam manalah kita nak excuse ni. Jadi ada seorang tu namanya Jad bin Qais. Tengah-tengah Nabi bersiap, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, betul ke kita ni nak berperang dengan Bani Al-Asfar ya Rasul? Bani Asfar ni orang kulit kuning, orang Rom lah. Nabi kata, kita nak lawan orang Rom, orang Eropah. Ente ada problem ke? Ya Rasulullah, saya minta izin tak pergi boleh tak ya Rasul? Apaan kau tak nak pergi pula? Saya ni ya Rasul, saya mudah jatuh cinta lah ya Rasul. Dia guna alasan mudah jatuh cinta. Qad arafa qaumi ma rajulun ashaddu ujban bin nisa minni. Kalau tuan tanya ya Rasul, orang Madinah semua tahu saya ni suka perempuan ya Rasul. Saya isteri ramai, saya memang nafsu tinggi, makan ubat banyak lah ya Rasul. Saya tak boleh tengok perempuan cantik ya Rasul. Orang Rom ni mata hijau ya Rasul, rambut blond, cantik-cantik, hidung mancung, bukan macam kita orang Arab kulit gelap-gelap. Saya takut ya Rasul, inni akhsha in ra'aitu nisa'i bani asfar an la asbir anhunna. Saya bimbang kalau saya nampak perempuan-perempuan cantik, sebab orang Rom kalau perang bawa perempuan. Dia kan ada pelayan, penari, macam-macam, tiger show, semua dia bawa. Jadi saya ni ya Rasul, kalau tengok perempuan cantik, saya kalah ya Rasul. Saya memang tak boleh tengok perempuan-perempuan cantik ni. Jadi boleh tak saya tak pergi ya Rasul? Sebenarnya tu alasan je. Buah dia tengah masak ranum, dia jualnya cerita dia mudah jatuh cinta. Kalau tuan-tuan jadi Nabi, apa reaksi tuan-tuan? Kau ni dah gila apa? Takkan kau perang kau jatuh cinta, kau pergi? Tak, Nabi ni orang baik. Okey, lulus, tak payah pergilah, menyusahkan orang, tak payah pergi kau. Punyalah gembiranya Jad bin Qais. Baru nak cuti, baru nak panggil lori farma datang, turun ayat Quran, wa minhum may yaqulu zalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la mu'itatan bil kafirin. Allah Ta'ala turun, Muhammad, ada di antara orang tu, dia jumpa engkau, dia akan kata, ya Rasul, izinkan saya tak berperang supaya saya tak terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka sebenarnya dah pun terjerumus di dalam fitnah. Ini semua temberang saja. Surah At-Taubah ayat 49. Tak lulus mula cuti, kena pergi juga, habis. Bukan senang nak berjihad. Kita nak pergi haji 45 hari pun, kalau tuan-tuan yang berlembu tak khusyuk pergi haji. Itu yang duduk Mekah lama, masuk hari ke 16, 17 dia dah jalan seorang dekat Mekah tu. Mana makcik? Pergi beli makanan lembu. Dia dah nampak lembu, dia ingatkan lembu dia, jangan main-main.
Susah tuan-tuan, pergi haji 40 hari lebih ni. Kita orang pencen okey lah, kita bukan bisnes. Kena orang bisnes, orang kampung yang tak payah bela lembu lah, bela kucing pun dah tak khusyuk nak ibadat. 2 minggu macam manalah kucing aku, mesti tengah sedih, miau 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 miau, menangis depan Kaabah. Ingat kucing, ingatkan bertaubat, ingat kucing. Buat live WhatsApp telefon nak menengok kucing, miau miau, kesian. Jihad bukan senang, cakap boleh Ataupun kadang tanam pokok buah-buah banyak kan, kita dah target tahun ni makan hasil, pergi pula haji 45 hari, nak harap anak-anak siram pokok, memang matilah pokok jawabnya. Duduk sana tak khusyuk semayang, hidup ke mati pokok aku ni, siapa menjaga? Ingat senang, bukan senang. Jihad benda susah. Masa perang Tabuk juga ada beberapa lelaki datang jumpa Nabi. Mereka siap buat kempen di kalangan orang munafik wa qalu la tanfiru wa fil har. Kita jangan ikut Nabi ajak berperang musim panas ni. Kau tahu tak Kementerian Kesihatan suruh jaga kesihatan? Musim panas ni kena stroke haba, kena dehydration. Kita kena minum air cukup. Kau ni tak waras musim panas pergi perang. Kalau sakit siapa nak tanggung? Dia buat kempen besar-besaran. Turun firman Allah surah Taubah ayat 81, qul naru jahannama asyaddu harra. Muhammad, kau tolong jawab, kau rasa ni panas? Neraka lagi panas, api neraka lagi panas daripada ni. Barulah sahabat, okeylah, bersiaplah kita, pergilah perang. Bukan senang. Cuma kepada muslimin muslimat penonton kita, jangan salah faham, ustaz ni banyak cerita jihad ni macam Islam ni ditegakkan dengan jihad, dengan perang, dengan mata pedang. Tak, bukan. Agama kita agama kasih sayang. Kita semayang pun bismillahirrahmanirrahim, Allah maha penyayang, maha pengasih. Agama kita agama kasih sayang. Yang perang-perang itu bukan kerana paksaan, kerana orang jual kita belilah. Kita sama anak jantan kan. Jangan salah faham, agama kita bukan agama memaksa. Islam tidak pernah ditegakkan dengan paksaan. Sebab itu ketika Islam disebarkan ke Melaka, disebarkan ke Nusantara, tentera mana yang datang? Mana ada? Orang berniaga datang. Arab-Arab, Habib-Habib tu datang. Kita tengok Habib jubah lawa, serban cantik, janggut trim. Oh, cantik pula Arab ni. Masuk Islam lah kita. Kita mudah je. Tak ada pakai tentera-tentera. Mana itu jihad bermasuk perjuangan. Ada jihad dari segi moral. Jihad moral ni maknanya perangai kita yang buruk-buruk nak diubahkan. Apa lagi? Ada juga jihad yang berhadapan dengan musuh-musuh yang tak nampak. Kita ada musuh yang nampak, ada musuh yang tak nampak. Apakah musuh yang tak nampak? Setan. Berhadapan dengan musuh yang tak nampak lagi susah, lagi susah. Sebab itu Nabi sebut, kata ulama, al-mu'min baina arba'ati a'da. Kita ni orang beriman, musuh kita ada 4. Mu'minun yahsiduhu, munafiqun yubghiduhu, wa kafirun yujahiduhu, wa syaitan yaftinuhu. Baik macam mana pun kita akan dapat musuh yang macam-macam. Seorang mukmin diuji sepanjang masa. Musuh datang dari penjuru berbeza. Mukmin yang dengki menanam sengketa, munafik yang benci menyimpan durja, musuh menyerang membawa celaka, syaitan menggoda menjerat dosa. Itu musuh kita. Apa lagi? Jihad dakwah. Kita kena bersungguh dalam melaksanakan jihad dakwah. Banyak sebenarnya berkenaan dengan jihad ni, tetapi itulah yang kita nak simpulkan. Kalau kita nak hijrah jiwa, hijrah minda, hijrah peradaban dalam konteks masa sekarang, tak boleh hijrah tu bersendirian. Dia mesti dimulakan dengan iman dan mesti ada jihad perjuangan. Barulah kita boleh berubah. Banyak saya nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Lagipun saya ternampak macam ada roti canai di depan ya. Jadi lebih baiklah kita berhenti dulu lah. Macam baik kita makan saja ya lepas pada ni. Saya mengucapkan ya ke roti canai, saya teka saja ya, saya teka saja. Terima kasihlah atas undangan dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa.
Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkan tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.